Okay, so untuk program pada hari ini semua berjalan lancar dan ramai masyarakat yang memberikan feedback yang bagus lah. Okay, so kita dekat sini untuk korang semua, so korang boleh support kita lagi untuk next event yang akan datang. Daripada biar barang-barang yang lama terbengkalai dekat rumah kan, eloklah bagi hantar dekat sini untuk recycle. Macam contoh baju-baju ni yang dah tak terpakai apa semua. Baguslah. Minyak dekat sini dah tumpah. Tapi tak apa, untuk korang tak apa guys. Minyak demi masyarakat kita orang sanggup untuk buat semua benda ni. Betul. So kalau ada kelapangan masa, datanglah dekat sini. Kalau saya from program ni, as you can see, semua kita punya sukarelawan semua dah bagi kerjasama yang sangat tinggi and komitmen yang tinggi. And also diorang dari pagi, sampai petang, sampai shift petang pun, yang akan sampai pukul 5 nanti still full with energy. Yes sir. Full with energy. Diorang yang bagi feedback yang baik lah daripada semua orang. Program ni juga dapat meningkatkan kesedaran masyarakat and also dapat membantu, yalah, macam nama event ni pun Go Green kan. So it really help us hidup sebagai masyarakat yang harmoni dan menjaga kebersihan. Betul. Okay, so jutaan terima kasih diucapkan kepada Muslim Volunteer Malaysia kerana menganjurkan satu benda yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Okay, so sekian daripada kami, MJI di hati. Ada tagline Niji di hatiku. Boleh lah. Kata-kata dalam bahasa Jepun. Oh, Hajime Masai cakap ah. Hajime mashite, watashi wa Aishi desu. Juhu hansai desu. Miji karakimashita. Dozo yoroshiku onegaishimasu. Baik. Pendapat saya hari ni sambutan luar biasa, sangat ramai, and also volunteer daripada serata negeri pun ramai juga, dan saya rasa hari ni best, sangat-sangat best, pengalaman yang baru bagi saya. Saya harap lepas ni korang boleh lagi expose lagi, cari more place untuk buat program macam ni, dan teruskanlah program macam ni. Itu je. Ini merupakan kali ketiga saya join untuk program ini, dan program ini memang memberikan impak bagus kepada seluruh orang. Contohnya kita boleh berjimat dan berikan barang kepada orang yang lebih memerlukan. Saya harap MVM akan teruskan melakukan program ini. Terima kasih. Memang datang sini untuk melakukan volunteer ni, di samping hantar barang juga. Daripada segi volunteer pula, alhamdulillah ramai. Cuma pagi tadi kekurangan volunteer lelaki, tapi petang alhamdulillah. Saya harap akan ada banyak lagi lah, dan kalau saya berkesempatan daripada MUAS, insya-Allah saya akan join. Hari yang istimewa lah untuk saya, sebab hari ni saya boleh kenal ramai kawan-kawan daripada institut yang lain juga, and at the same time waste daripada pengguna daripada Selangor ni tak adalah dibuang kepada tempat yang tak berguna kan. So yang ni kita boleh guna semua, jadi kita boleh jaga alam kita lagi. Jadi okeylah, seronok lah. Kenal-kenal orang lain apa semua, tolong-tolong. Okey, itu saja. Terima kasih. Okey. Arigatou gozaimasu. Okey, kami daripada student MJII ingin mengucapkan arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu.